Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah bagi kita semua. Kita bersyukur kerana masih diberikan nafas untuk berada di dalam bulan yang penuh barakah ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sering dilupakan. Di sebalik kemeriahan berbuka puasa, persiapan menjelang raya dan sebagainya, yakni puasa dan perjuangan. Perkataan puasa ataupun yang kita panggil sebagai as-siyam di dalam bahasa Arab bukan sekadar bermaksud menahan. Okey, tetapi ia adalah satu bentuk mobilisasi jiwa. Kalau kita melihat kepada sejarah Islam, Ramadan ini bukanlah bulan untuk kita hibernasi ataupun untuk kita tidur secara berlebihan. Sebaliknya, Ramadan adalah bulan di mana otot-otot keimanan kita ini dipaksa untuk bekerja dengan lebih keras. Allah SWT tak menurunkan kewajipan puasa ini hanya untuk menguji ketahanan perut kita, tetapi untuk membina karakter seorang mujahid, yang pejuang yang mampu mengawal kemahuan dirinya demi mencapai keredaan penciptanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183, Allah SWT menyebutkan matlamat akhir puasa ialah la'allakum tattaqun, yakni supaya kamu bertakwa. Namun jalan menuju takwa itu sendiri adalah satu lorong perjuangan yang panjang. Kalau kita lihat ulama besar Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah menyebut bahawa puasa adalah jihad yang unik, kerana ia adalah jihad yang bersifat tersembunyi, yakni sir. Seseorang boleh sahaja makan di tempat yang tersorok, tetapi dia boleh memilih untuk tidak melakukannya kerana ketedukan kepada Allah. Jadi inilah titik mula perjuangan apabila integriti mengatasi keinginan pribadi. Kita perlu membuang mentaliti bahawa Ramadan ini adalah bulan cuti daripada kita bekerja kuat. Sebaliknya, ia adalah bulan untuk kita melipat gandakan usaha. Kerana setiap kepedihan dan keletihan dalam ketaatan pada bulan ini dikira sebagai satu bentuk jihad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menyentuh tentang perjuangan dalam puasa, medan perang yang paling utama bukanlah di padang pasir ataupun di sempadan negara, tetapi ia terletak di dalam dada setiap insan. So ini adalah apa yang disebut sebagai jihadun nafs, yang ini perjuangan melawan nafsu. Ada Imam Al-Ghazali dalam kitab agung ni Ihya Ulumuddin telah membahagikan rahsia puasa ini kepada tiga tingkatan, yang memerlukan perjuangan yang berbeza. Kalau kita lihat pada tingkat pertama, kita ada saumul umum, yang mana hanyalah perjuangan menahan lapar dan dahaga. So ini adalah peringkat yang paling basic. Tetapi Imam Al-Ghazali menekankan bahawa perjuangan sebenar bermula pada tingkat yang kedua, yakni saumul khusus, yang mana di sini seorang penjuang Ramadan harus berperang untuk menjaga panca inderanya. Mata harus berjuang daripada melihat perkara yang sia-sia. Telinga berjuang daripada mendengar umpatan ataupun ghibah, dan lidah berjuang daripada mengeluarkan kata-kata yang dusta atau nista. Beliau memetik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggetarkan jiwa-jiwa orang Islam, yang mana yakni berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Dan kenapa mereka gagal dalam perjuangan ini? Kerana mereka hanya menang melawan lapar, tetapi tewas di dalam peperangan melawan akhlak yang buruk. Seterusnya, peringkat yang paling tinggi ialah saumul khususil khusus, yakni perjuangan hati, atau kita panggil jihadul qalb. Dan pada tahap ini, pejuang Ramadan berikhtiar agar hatinya tidak sesaat pun berpaling daripada mengingati Allah SWT. Perjuangan ini sangat berat kerana syaitan akan menggunakan pintu-pintu halus seperti perasaan riak, ujub dan sombong untuk merosakkan pahala puasa. Dalam kitab Talbis Iblis oleh Imam Ibnul Jauzi mengingatkan bahawa syaitan ini akan sentiasa mencari jalan untuk melemahkan semangat pejuang Ramadan dengan membisikkan rasa letih dan juga malas. Oleh itu, setiap kali kita merasa penat ketika berpuasa, ingatlah bahawa itu adalah peluru yang sedang kita tembak ke arah
musuh dalaman kita, iaitu nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi mari kita alihkan pandangan kita kepada sejarah agung yang pernah membuktikan bahawa puasa adalah pemangkin kekuatan, bukannya punca kelemahan. Kalau kita lihat sejarah mencatatkan bahawa kemenangan-kemenangan besar umat Islam kebanyakannya berlaku di dalam bulan Ramadan. Dan peristiwa paling ikonik yang dapat kita lihat adalah Perang Badar Al-Kubra. Yang ini pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Yang mana Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirahnya Rahim Maktum telah menggambarkan suasana tersebut dengan sangat dramatik. Bayangkan, para sahabat yang baru sahaja mula belajar berpuasa perlu berjalan jauh meredah padang pasir yang membakar, kemudian berhadapan dengan tentera musyrikin yang jumlahnya 3 kali ganda lebih besar. Dan kalau kita lihat dari sudut logik manusia, orang yang tak makan, orang yang tak minum, berada di bawah terik matahari sepatutnya rebah kepenatan. Tapi sejarah membuktikan sebaliknya. Kekuatan spiritual yang telah dibina melalui puasa ini telah menukar kelemahan fizikal tersebut menjadi kekuatan yang luar biasa. Di dalam kemah baginda, Rasulullah SAW telah berintih berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika kelompok ini, yakni tentera Muslim, musnah hari ini, nescaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini." Jadi inilah kemuncak perjuangan di mana pergantungan penuh kepada Allah di tengah-tengah kesempitan. Begitu juga dengan peristiwa Fathu Mekah, yakni pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, di mana Rasulullah SAW telah memimpin 10,000 tentera dalam keadaan berpuasa. Baginda tidak menunggu bulan Syawal untuk membebaskan Kaabah daripada bahala. Jadi ini memberi pengajaran besar kepada kita. Jika para sahabat boleh memenangi peperangan fizikal yang mempertaruhkan nyawa ini dalam keadaan berpuasa, masakan kita tidak boleh memenangi peperangan melawan rasa malas. Malas untuk bangun bersahur, malas ke masjid ataupun malas membaca Al-Quran. Puasa ini sepertinya menjadi booster ataupun tenaga tambahan untuk jiwa. Bukannya alasan untuk kita menjadi lesu dan tidak produktif dalam kerjaya mahupun dakwah. Dalam konteks zaman sekarang, kalau kita lihat, perjuangan kita telah beralih bentuk. Kita mungkin tidak lagi memegang pedang, tetapi kita sedang berhadapan dengan serangan pemikiran dan tarikan dunia yang sangat kuat. Syekh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif telah menyebut bahawa Ramadan adalah perniagaan orang-orang yang bertakwa, di mana mereka menukarkan kesenangan dunia yang sementara ini dengan nikmat akhirat yang abadi. Jadi perjuangan kita hari ini adalah melawan budaya consumerism dan juga kelalaian teknologi. Kita lihat bagaimana bazar Ramadan ini menjadi tempat perjuangan nafsu mata dan perut. Sehingga kadang-kala berlaku pembaziran secara besar-besaran. Dan pejuang Ramadan yang sejati adalah mereka yang mampu mendisiplinkan diri, beli sekadar keperluan dan mengutamakan perkongsian rezeki melalui sedekah. Dan satu lagi perjuangan yang sangat kritikal adalah perjuangan melawan fitnah skrin ini, yang mana berapa ramai di antara kita yang lebih banyak menghabiskan masa scroll di media sosial, di IG, TikTok dan sebagainya berbanding menatap lembaran Al-Quran. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Jadi perjuangan untuk khatam Al-Quran, perjuangan untuk memahami tafsirnya dan perjuangan untuk menghidupkan malam dengan solat tarawih serta tahajud adalah jihad harian kita. Eh, Syekh Said Al-Hawa dalam Al-Mustakhlas fi Tazkiyat Al-Anfus telah menyatakan bahawa manusia yang berjaya adalah mereka yang mampu memaksa dirinya mujahadah untuk melakukan ibadah yang dibenci oleh nafsunya. Sebagai contoh, nafsu suka tidur, maka kita berjuang untuk bangun malam. Nafsu suka menyimpan harta, maka kita berjuang untuk berinfak. Jadi inilah latihan ketenteraan rohani yang telah disediakan oleh Allah SWT selama 30 hari ini untuk membentuk kita menjadi hamba yang kental. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita sedari bahawa Ramadan ini bukan sekadar ritual tahunan yang datang dan pergi. Ia adalah medan ujian untuk melihat sejauh mana kita mampu bertahan sebagai hamba Allah. Janganlah kita menjadi hamba Ramadan yang hanya baik pada bulan ini sahaja, tetapi jadilah hamba Allah yang mana yang dididik melalui perjuangan Ramadan ini.
Ulama salaf terdahulu sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab sejarah mereka, mereka akan bersiap sedia 6 bulan sebelum Ramadan dan akan menangisi pemergian Ramadan selama 6 bulan berikutnya. Jadi kenapa mereka menangis? Kerana mereka tahu bahawa medan perjuangan yang paling efektif untuk menyucikan jiwa ini akan segera berakhir. Eh, Adik sidang pendengar yang mulia, setiap titisan peluh kita di dalam bekerja sambil berpuasa, setiap rasa kering di kerongkong kita dan setiap saat kita menahan marah daripada provokasi orang sekeliling, itu semua adalah catatan jihad yang sedang ditulis oleh malaikat. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu tanpa ada satu pun kemenangan dalam diri kita. Mungkin kemenangan itu adalah berjaya daripada berhenti merokok, ataupun mungkin kemenangan itu datang daripada berjayanya kita menjaga solat secara berjemaah, ataupun berjaya memaafkan musuh lama kita. Jadi akhir sekali, marilah kita berdoa agar Allah SWT menerima segala pengorbanan dan perjuangan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.